welcome back to my channel. Okay, hari ni saya dekat Miri Airport nak pergi ke Bayo. Cuaca kat sini tak mengizinkan sebab hujan, kalau kabut sikit. So sekarang pukul 10 nak pergi check in bag. Lepas tu kita nak pergi cari sarapan. Dan flight pukul 11.30. Now kita nak pergi check in dulu, jom. Yang ni ambil taksi ada. Okey, Mario kita perlu batas selama 40 minit pada hari ini ada kerja kita adalah membantu dia tentang anda bagi dia keselamatan sila pasangan terkait dan dia peranan Indonesia dari dalam penerbangan pada terdapat dapat satu bantuan dan sila baca dengan ini bagi kepada suara dengan ini keselamatan terima kasih atas perhatian bantuan dan pembuat Bayo. Selepas 45 minit kita fly. Sejuk, suasananya macam kampung gila. Dia punya airport sangat simple. Fly kecil. So kita nak pergi cari sarapan, jom. Tapi ini grup Cina tadi di sini Zara Lounge ini. Oh, Dekat pasar. Yeay, kita dah sampai dekat homestay. Jadi kan daripada airport Bayo kita ke sini naik 4x4 dalam 15 minit. Lepas tu kita sampai ke Sina Homestay. Sina Homestay hari ni kita dikelilingi oleh, untuk 3 hari 2 malam ni penuh dengan nature. Cantik. Dia macam Kundasang tau. Sebab dia tanah yang sejuk. Lepas tu keliling dengan gunung-gunung. Tak tahu plan petang ni untuk aktiviti apa. So kita pergi tengok bilik dulu. Lepas tu kita makan, kita rehat dan kita sambung aktiviti kemudian. Jom. Okay, kita dah sampai dekat homestay. Jadi kita naik 4x4 daripada airport ke sini dalam 15 minit. Bilik ada katil king, katil single, toilet, basic untuk 3 hari 2 malam kat sini. Harap membantu lah ya. Lepas sarapan tadi, lepas lunch tadi kan. So kita rehat jap setengah jam. Lepas tu kita dah sampai first activity kita untuk pergi tengok tempat pembuatan garam bukit. Jalan dia memang ekstrim, serious talk. So sekarang kita kena jalan sikit ke bawah. Sebenarnya jalan kat sini elok, cuma dekat depan tu ada orang blocking. So kita terpaksa jalan. Dan best part apa tahu? Kita ada lagi tim daripada Semenanjung juga. Ada 3 orang.
bolehlah buat kawan sikit. Sekarang kita tengok cara buat garam bukit. Jom. So, kita dah sampai dekat tempat buat garam. Dia punya sumber. Kemudian dekat situ tempat dia punya pemanasan. Standard lah. Dia macam panaskan berperingkat. Kemudian dah kering, masuk dalam mulut. Lepas tu dah siap. Sudah prestik tu nanti kan buka sini nanti 12 jam 24 jam tak? 1 hari 2 hari Cebadong ni kering tidak. Ini kayu kan, kayu keras ni 9 jam baru kering satu ni. Kalau malam tinggal saja lah. Okay, sekarang kita dah sampai dekat second location. Ini unplanned punya trip. So daripada tempat garam tu ke sini dalam 10 minit. Kita ada macam jambatan lah, jambatan gantung sikit. Macam di sebelah sana ialah Indonesia. Disebabkan kita tak bawa pasport, tak boleh cross, kita pergi sini je. Okay, kita dah dekat atas jambatan. Sebenarnya takut juga, hampa tengoklah kat bawah tu macam mana ekstrim. Mungkin lepas hujan dia punya ayak deras kot. Satu Jun. Kampung lama baru pindah pergi sini tu. Ya, dulu lah. Sekarang kita dekat atas jambatan yang dikelilingi oleh sungai. Hang boleh feeling macam jambatan dekat Sawi Lagoon, tapi kiri kanan dia ekstrim. Tengok lepas hujan kan, dia punya ayak dia tu, Allah. Janganlah imagination kotor sikit tau. Dalam ni ada apa? Ada bu, ada anaconda macam ni. Tengoklah ayak dia. Jangan, tapi selamatlah kukuh dia punya ni. Sejuk ni angin dia. Kita dah sampai dekat kita punya homestay. Tapi hujan, sepatutnya plan kita akan mancing tau. Kita sementara nak masuk ke bilik ataupun sementara hujan gerimis ni, so kita jalan. Dekat sini best dia, environment dia penuh dengan tanaman. Dia ada kolam ikan, dia juga ada tanaman. Dekat sini kalau hampa tengok, salah satunya pokok apa ni, kacang botol, ada daun kunyit, ada serai, ada macam-macam pokok. So memang relax, memang betul-betul lah. Kalau kita nak rasa relax tension, memang best kat sini. Ada cili. Ini pokok buah tin. Kalau tak silap saya lah, buah tin. Ni pokok kacang buncis kot. Tengok pendek-pendek. Disebabkan kita ada dekat kebun, so kita perkenalkan pokok satu-satu. Ni pokok makisa. Owner ni kita panggil Kak Hajar. Hajar cakap ni makisa kuning, iaitu makisa orange. So banyak lagi, ada pokok lemon. Nanti kita bawa satu-satu. Tadi kan kita jalan kawasan, so sekarang kita nak pergi mancing. Sebelum mancing kita jalan dulu kebun-kebun dia. Makan petik je. Makan cili petik, nak makan petik. Oh, ni cili ghost. Sekarang kita dekat kolam ikan homestay Hajah ni. Kita nak memancing. Hajah bagi pilih 4 kolam tau. So pilihlah mana kita nak. Dia bagi best sangat, ada cacing.
ada cacing. Lepas tu kita mancing je lah. Dia macam zaman-zaman dulu. Bismillah. Orang cakap dulu kan kena ludah dulu. Okey, kita dah pasukkan pancing. Kita biar je lah kat situ. Nampak ikan banyak. Pegang. Kena makan. Ui. Sekejap. Music. 3 ekor. Kita nak letakkan cacing ke dalam kita punya mancing. Sebab dia panjang kan, kita potong dua. Dia nampak macam mengerikan sikit lah. Tapi itulah lumrah kehidupan. Kita masuk dia ke dalam ni. Kita tolakkan dia sampai dekat atas. Nampak tak macam ni? Lepas tu mati tu kita tarik dia macam ni. Lepas tu kita baling. Sekejap. Untuk homestay ni kita diberi peluang untuk tangkap ikan. Dia ada 4 kolam, tapi yang ini kita ambil kolam yang ketiga. Tadi kita pergi kolam pertama. So ada ikan tilapia merah. So untuk hampa yang mana yang nak bermalam di sini, dia punya part paling best ialah memancing. Yang susah nak jumpa dekat homestay lain. Tapi hang kena ni sikit lah, belajar sikit. Macam nak lepas dia ni. Dia masuk dalam. Dia flooded because I cacing kat punya tumbat malam. So I walk around, saya tengok ada padi free, jerami padi free, dan tu apa lagi? Jadi kan kita dah jalan. So sekarang kita nak minum petang. Dekat depan bilik ada disediakan Nescafe, teh, gula. Ini apa? Kopi kot. Ini kopi rasa. Ini kopi. So kita boleh minum anytime. Antara yang sangat diperlukan waktu-waktu hujan macam ni. Good morning. Hari ni hari kedua kita dekat Barrio. Sekarang pukul 7.30. Ajar cakap dalam pukul 8 kita akan sarapan. Lepas tu kita akan pergi ke pasar Barrio dulu. Dan lepas sarapan pergi pasar. Kemudian baru kita plan pergi hiking. Hiking tu dalam 3 jam kot naik turun. Tak tahu nak cakap sebab semalam hujan kan. So track dia macam mana kita tak tahu. Cuma sekarang ni kita jalan-jalan dulu dekat kawasan homestay. Sumpah best weh. Dia punya view dia, dia punya kesejukan dia tu memang best. Tengok kabus. Kita dah sampai dekat tempat yang kita mendaki. Tadi lepas sarapan, so dekat belakang tu gunung yang kita akan naik. Estimate dia cakap dalam sejam setengah kan. So kita tengok kemampuan kita setakat mana. Kita pakai slipper je hari ni. Lagi satu slipper ni dah rosak. Tengok dah terbuka. Tapi tak apa, kita cuba jom. Yang kat depan tu kita banyak hiking tau. Gunung Kinabalu nak lawan kita. Sudahlah. Kita dah 20 minit mendaki. Tak ada rasa dalam lagi setengah jam aku nak sampai. Tapi rasa macam dah pancit. Cannot go sebab orang tua-tua tak biasa nak hiking. Tiba-tiba kolonjan. Dia punya jalan tu starting macam ni. Suddenly kau tengok tu sampai ke atas macam tu. So Nabila kena rehat dulu sekejap. Penat lah. Kita jumpa ke atas nanti, insya-Allah. Yeay, akhirnya selepas setengah jam kita tak sampai.
Terlarat Nabila dah pancing. Ini checkpoint, tak tahulah checkpoint ke, tempat istirahat untuk emergency ke, untuk yang setengah jam macam saya. Memang tak mampu dah naik. Kalau tengok dekat map tadi baru sampai separuh, tahu ada lagi separuh. So daripada penat, biarlah. Untuk hampa yang dah pernah naik, komen kat bawah, best tak? Uncle tak boleh naik dah. Sampai ke sini saja kudrat yang diberi. So I decide untuk turun menikmati sawah padi. So kat atas ni, I tengok dekat atas flight je lah esok masa take off nanti. Cannot go. Pancit mat. Terkejut kita. Awak tengok tadi kan, bukan efek kamera tau, memang curam. So bukan excuse untuk tak nak naik. Kita ada dekat PT8, point 8 kot rasanya. Tak tahulah nak naik atas tu point 10 ke, point 20 ke. So I give up sampai point 8. I cannot go. Lutut dah longgar, kepala dah sakit, perut dah bergoncang. Rasa nak turun. Tapi dekat sini pun dah cukup mantap dah. Dia punya view untuk orang-orang yang macam warga mas macam ni. Tak perlu memaksa dirilah. Sekarang kita dah lepas checkpoint yang keempat. Bukan keempat, keempat lah kita nak mendaki turun. Ada satu pokok yang cantik ni. Kita just ambil gambar pun dah cukup lah. Tak perlu memaksa diri. Kalau hampa tak larat nak naik atas, tak payah. Yang mana dah naik tu, kira alhamdulillah. As usual, bukan sponsor, paid review. Sebab ini untuk memenat untuk hacks. Hanya aku cinta kau seorang. Merah. Akhirnya, selepas pergi balik sejam, kita dah sampai ke tapak permulaan. Tak perlu rushing, tak perlu nak stressful. Kat sini sebenarnya lagi indah. Ada sawah padi. So, di kawasan kampung. View yang cantik, bisa relax sambil tenkan skin dengan cuaca yang high, tak panas, tak sejuk dengan udara. You all kena try datang. Kita dah dekat bawah pemandangan yang cantik. So sekarang kita nak pergi ke belah sana, tengok view kampung. Itulah puncak yang sepatutnya kita sampai. Untuk orang yang hiking, dia akan nampak lambang salib kat atas tu. So itu puncak dia. Tapi kudrat kita tak mampu. Kita tengok daripada jauh. Gunakan kamera digital, you zoom. Lepas tu masuk dekat Google, you boleh cari je gambar dia. Tak payah naik atas kalau tak mampu. View kat sini pun dah cukup indah. Selepas 3 jam, selepas kita menunggu diri kita sendiri turun dan juga geng-geng yang lain, kita dah tamat untuk program yang pertama untuk hiking. Unfortunately kita tak berjaya sampai ke atas, tapi okey, kita dah sampai ke separuh, kita dah view di punya tempat ke atas sana. So sekarang kita nak pergi ke destination yang kedua, tapi tak ingat apa program. Yang kita tengok nanti. Total untuk hari ni bagus, cuma keadaan tak mengizinkan untuk kita sampai ke puncak. Sekarang kita ada dekat kebun nenas. Sebenarnya kebun nenas ni milik owner kita punya tour guide tadi. So kebetulan nak balik ke homestay lepas hiking. So Roger singgah untuk ambil nenas. Mungkin kita boleh rasa nenas secara fresh. Tak tahulah berbayar ataupun free. Nanti kita cuba ya. Hopefully adalah nenas dia. Nampak ni. Ni ada tanya dia lagi. Ada tanya tak mana?
beras Barrio. Kita dah try nasi beras Barrio kan. Kita dah naik gunung dia. Sekarang kita nak cuba antara signature dekat Barrio, iaitu nenas Barrio. Banyak orang cakap kena try, so kita cuba dulu. Meh nak bawa nasi bawang yang kecil tu, yang kuning. Yeah. Okay guys, selepas lunch tadi, lepas tu kita rehat sekejap setengah jam. Sekarang pukul 2.30. First destination after break, kita dekat Museum Barrio. Museum Barrio ni, dia dekat dengan landmark Barrio, lepas tu depan pasar. So kita tengok kat dalam ni, saiz dia tak besar macam museum lain lah, tapi okey lah, as long kita boleh dapat knowledge sikit tentang Barrio, dah cukup okey. Sunyi tapi mungkin ini dia punya culture lah, dia macam ni. Nak mendaki taktik dulu. Lepas dia pakai, dia ada masa tak boleh suruh buat orang tu? Ya juga, dia macam dalam. So dia tambah-tambah je lah. Saya dah cukup kan, boleh lah. Selepas kita pergi museum tadi, dalam 5 minit macam tu, nearby je lah kawasan ni, kau pusing-pusing je lah. So kita datang satu macam tempat rumah panjang. Rumahnya ni dibuka untuk homestay, at the same time dia juga untuk buat attraction untuk pelancongan. Ni first time I nak masuk ke rumah panjang. Selalunya dengar je kan. Kali ni kita nak tengok apa ada kat dalam dia. Apa itu rumah panjang? Jom. Ada langgar-langgar. Belahnya banyak sikit rumah ni. Okay. Kat dalam rumah ni, dia itulah rumah panjang kan, basic. Setiap rumah ni dia ada macam pecahan macam ni. So, contoh lorong ke kiri, dari kiri tu ada lagi bilik-bilik dapur. Sama juga rumah nombor 2, lorong ada bilik-bilik dapur. So dekat base ni, dekat dapur dia pun macam ni juga, terbuka open. Cuma dia ada meja makan, dapur masak. Macam tu lah rumah panjang. Sekarang kita ada dekat location yang ketiga. Nampak tak apa yang saya pegang? Sebelum ni kan orang komplain suara tak dengar. Sebab korang I dah beli mikrofon baru ni. Kita dekat location yang ketiga. Tadi kat rumah panjang kita ada satu nampak macam, dia kan setiap rumah tu ada macam gambar potret kejayaan anak masing-masing. Salah satunya Nancy lah. Ini dia punya homestay anak dia. Dekat sini dia ada homestay. The same time macam environment sini ada tempat untuk bergambar. Tapi untuk kita yang bukan bermalam, so kita kena bayar RM5 untuk ambil gambar. Tapi okey lah sebab dikelilingi oleh view yang cantik. Should be okay dengan harga RM5. Hang boleh tengok ada kapal terbang yang dah lama. Lepas tu ada sawah padi, I love Barrio, basic. So kita enjoy dulu view yang ada. Jom. Okay, inilah kapal terbang yang saya cakap. Dia sebelah ni je, so boleh baca dia punya apa kronologi dia. Tapi dia bukan Maswing punya lah. Dia cakap kat sini macam Royal Air Force, tentera udara punya kot. Asalnya macam ni, 3. Tapi dia orang dah nak move ke sini jadi separate. Dia jadi 3 pecahan. Dekat belakang sana ada tempat kolam-kolam ikan je. Bolehlah buat rasa-rasa dik. Kita dah sampai dekat Lemak Barrio. Apalah arti datang Barrio kalau tak tengok sini.
kita akan cuba naik. Yang pertama tadi kita gagal. So hopefully yang ini jalan dia cantik. Kalau gagal juga, that's mean kita salah dik. Kita salah. Alhamdulillah, berlatar-belakangkan suasana yang macam gini. Ini baru-baru dipanggil trekking untuk warga emas. So saya untuk yang berusia, compare yang tadi, dia mencabar tau, serius. Korang nampak je landai, tapi serius mencabar daripada bukit yang tadi tu. Ni pancit macam mana? Ya. Alhamdulillah, selepas 3 jam kita mendaki. Tak adalah, jangan percaya, tak sampai 15 minit pun. Okey, hampa akan sampai dekat atas ni. Bario. Penat juga tapi bestnya sumpah weh. Dia punya view dia. Sekejap hampa tengok, kita akan zoom. Betapa cantiknya. Tempat yang wajib pergi. Inilah yang kita nak. Dia tak terlalu tinggi, tapi still berbaloi. Cantik gila. Okay. Alhamdulillah, selepas kita 20 minit kat atas, sekarang kita nak menurun. Tapi bestnya kat sini sebab jalan dia jenis proper. So tak terasa sangat lah kalau kita nak turun. Compare yang tadi tu, dia macam extreme park lah. Ini sesuai lah untuk yang pakai slipper. Dia macam nak santai. Okay, enjoy dia punya view. Okay, Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik pokok ni. Okay, kita dah nak balik. Sekarang kita ada dekat belakang 4x4, menikmati perjalanan yang mengasyikkan di sini. Bismillah lah, harap-harap tak menduga citakan sebab jalan dia ke ekstrim sikit. Kita tengok nanti macam mana ya. Baru airport. Okay, kita ada dekat belakang 4x4 ni. Nampak macam ekstrim, tapi sememangnya memang ekstrim lah. So, tapi best weh, sumpah best. Sebab aku pula tak pernah nak yang dekat belakang ni. Selama ni duduk nak rapid KL je kan. So, hari ni kita dapat rasa ada real adventure dekat Bario. Selama berapa hari ya? 2 hari, hari ni hari yang terakhir kot. Sebab kita nak rasa cuaca pun okey, tak panas, tak sejuk sangat, just nice je. So Alhamdulillah, jalan yang memang macam gini lah, boleh lari, orang cakap lari buah pinggang hang. Tapi okey weh, seronok, aku enjoy gila. Hampa kena try. Untuk ibu yang mengandung tak disyorkan, ini antara yang berbahaya. Kita nikmati saja, okey? Okay, hari sekarang dah jam 5. Selepas kita punya trip tadi yang agak ekstrim, kita sampai ke homestay. Macam yang semalam, kita tak sempat round kan sebab kita dah lewat, lagipun hujan. So hari ni macam cuaca okey. Boleh tengok dekat sekeliling homestay ni, Haji dengan Hajah ni rajin tau. Dia buat kolam, dia tanam macam-macam. Boleh katakan macam-macam pokok ada. So ada itik. Tu dekat belakang tu owner dia, Haji. So ada macam-macam, seronok. Memang kalau datang untuk lepak sini pun dah cukup 1 hari. Tak perlu buat aktiviti lain. Kita boleh mancing. Lepas tu kita boleh tengok pelbagai jenis pokok. Macam ni ada pokok Arabica. Lepas tu ada pokok lemon, pokok-pokok herba. Ini antara tempat yang tak macam homestay lain yang hampa ada. 2-in-1, bermalam dan kita boleh learning something. Kena datang lah. Memang kena datang untuk nikmatinya. Aduh, sekarang kita ada dekat mana tahu? Ada dekat Korea. Tak adalah, ada dekat dengan homestay Haji juga. Tapi hampa tengok lah dia punya ni, buah lemon. Ya Allah, first time aku tengok pokok lemon yang pokok lemon lah. Sebelum ni tak pernah tengok sangat pokok lemon. Ni pokok lemon, buah dia sebesar-besar alam. Ini buah limau kasturi. Ni pun besar tau, compare tengok. Wih, ada ni Haji letak ni sebab dia cakap pokok lemon ni banyak serangga. So dia letak ni sebagai, dia letak minyak, dia letak colour. So serangga akan ingat kat sini. Weh, kat sini banyak gila pokok. Ada pokok kari, pokok kedondong, pokok mata kucing, buah-buahan yang over the sea pun ada. So
datang sini macam aku cakap tadi memang berbaloi gila. Kan? Obses gila dengan nature dia punya konsep dia. Bagus Haji, bagus. Like I said, kita ada pokok markisa yang jarang jumpa. Mungkin dia punya tangan tu jenis yang tangan yang asal tanam jadi. Tak tanam pun tak apa, campak je. Ni pokok lemon ni. Ini pokok pucuk manis. Ini dulu kan pada zaman-zaman kecil-kecil, dia orang ambil bunga dia ni, tahu buat apa? Sekejap kita ambil bunga dia. Lepas tu kan, dia buat subang macam ni. Zaman-zaman kecil-kecil dulu. Dia jadi subang. Zaman kecil-kecil, zaman anak dara I dululah. Dia buat macam ni. Lepas tu kita letak, dia macam jadi subang anting-anting. Dia tak macam tu. Zaman masa main masak-masak dulu. Sekarang ni kan, saya dah kupas buah limau. Nampak tak? Limau kasturi. Kita nak rasa. Tapi masam sumpah lah. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Cirit mat. Masam. Bagi dekat ikan. Bagi kat ikan ni. Kita bagi kat ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom cepat. Ya ni, ya Allah banyaknya. Tak percaya tak, daripada satu pokok dia, mana dia ni, dia mengeluarkan buah yang macam gini. Tengok. Ada dalam berapa ratus ni. Tengoklah ni markisa semua ni. Nanti kita cubalah cari yang masak, kita rasa sedap ke tak markisa. Ni Haji macam ni masak dah ke? Merah ni. Tengok tu. Ada yang merah dia tak ada isi. Yang kecil ni. Tak ada isi tu. Makan macam mana dia? Pecahkan je. Kau tengok tu. Ni macam kosong dia ni. Oh, ada isi dia macam tu. Ada isi kosong. Kalau ada isi dia macam mana? Ada biji-biji dia. Dia Ini macam Oh, ini isi dalam dia. Tak pernah makan fresh tapi apa tu, makan jus dia. Okey, ni kita tengok dia punya isi kat dalam dia. Ni kurang, belum masak lagi. Belum masak lagi kata Haji. Tapi kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni first time makan. Nak rasa? Sekarang tengok. Kita dapat fresh tebu. Haji bagi. Mana lagi nak dapat? Homestay ni je yang dapat macam ni. Tengok, provided macam-macam. Knowledge dapat. Tengok. Kita dapat fresh. Jom kita rasa. Kita tukang dekat rumah orang, dekat homestay. Mana lagi nak dapat macam ni? Di provide everything, experience, makanan sedap, pengalaman menarik. Ada pergi tadi? Okay, macam cakap tadi, dekat sini kan you boleh rasa macam-macam jenis buah. Kita ada tebu, ni markisa dia. Yang pokok tadi tu. So Haji bagi kita orang rasa dulu depan. Dia ada banyak jenis tau. Ada merah dengan kuning. Tapi kalau saya lebih suka yang kuning ni. Dia rasa lagi sedap, tak tahu kenapa. Approve. Memang sedap. Yang merah ni sedap tapi ni lagi sedap. Ini malam yang terakhir kat sini. Kemudian kita check out esok. Haji masak special pun. Ada pucuk bumi, ada masak merah, pucuk batu dengan ikan bilis tu. Dengan nanas, ada buah. Nasi macam mesti sedap ni. Good morning. Hari ni hari ketiga kita dekat dengan homestay dan hari ni hari yang terakhir. Hari terakhir sebab kita punya flight dalam jam 2, kita ada dalam setengah hari lagi untuk kita lepak-lepak sebelum kita pergi ke tempat-tempat lain. Lepas sarapan, kali terakhir untuk kita round kawasan ni. Ini lah first attraction kita sampai. Wih, ingat ke buah pelam tu mula-mula sampai. Tapi ni pokok lemon. Kamu tengok dia punya size. Macam ni kan orang buat review macam ni ah. Macam tu. Sebesar tapak tangan. Ini lemon first time kot tengok lemon yang semeriah ini. Dia banyak pokok. Lepas tu dia ada pokok limau, pokok kari, pokok naga. Semua jenis pokok yang ada kat sini akan hampa jumpa kat sini. Kita ada peserta bersama. Kita ada juga geng-geng yang sama dengan tim kita orang. Dia orang pun flight hari ni juga.
Ni pokok limau. Tak silap lah. Pokok limau. Ini pokok ubi. Hari ni kita belajar sikit tentang tumbuh-tumbuhan di kawasan ni. Ni pokok ubi. Orang cakap pokok ubi ni yang daun panjang macam ni, dia sedap sikit kalau kita masak. Ni ada kolam ikan. Lepas tu ni limau juga kot. Rasa dia macam limau, tapi entah limau kot. Jalan lagi. Ini pokok limau purut. I tunjuk dekat you perbezaan limau purut yang untuk kita buat tom yum dengan yang pahit. Okey, dia sama je, tengok Kita ambil satu. Dia punya daun dia macam ni. 8 tau, tapi 8 dia macam besar dan kecil. Ini kalau hampa bau, dia bau limau untuk tom yum, tapi dia limau purut. Cuma dia punya ni akan rasa pahit. Kalau yang biasa, dia punya lafan tu macam perfect. 8, bulatan 8 ni. Inilah 8 orang panggil. Cuma yang ni dia bau pahit. Compare yang limau lemon yang biasa tu. Tengok. Ini dia punya buah. Tapi buah dia gedabak dek ni. Tuh, besar. Selalunya kita macam besar-besar gini kan. Ni limau purut gergasi. Ini kalau tak salah ini pokok petai. If I'm not mistaken lah. Tak tahulah petai belalang ke, petai yang besar ke, tapi ni pokok petai. Kiri kanan kita ada kolam. Macam tapak projek aku pula. Ni Haji buat apa? Ni ada lagi. Ni pokok jambu kot. Tak pasti. Ni ada kandang dia. Jadi hari ni ketiga, kita baru nak tulis visitor book. Ramai juga orang ni. Tengok. Daripada Miri, daripada Indonesia, Singapore, Kuala Lumpur, Subang Jaya, Kuching. Oh, ramai jugalah. Tengok. Berapa ramai dah Hajah kenal orang. Daripada 2022. Now 2025, almost 3 years. Improvement ni lah, homestay. Barrio. Oh, Barrio ni terus makan je. Oh, memang berry. macam pokok misal kucing Ni pokok berry. Mes ni tunjuk dekat sikit dah. Nah rasa. Sebab I makan ni. Makan hack. Hanya aku cinta kau seorang. Ini pokok mulberry. Nampak ni? Merah macam ni. Pokok dia macam pokok misal kucing tau. Cuma dia punya ni pokok mulberry. Wild mulberry kata. Tak tahu rasa dia masam ke apa tak. Okay. Kat sini pun ada ghost pepper. Nampak tak ni? Tu. Ini yang hijau. Ini yang merah. Ini yang tu ghost pepper. Ini sangat pedas tapi I tak nak cuba. Takut sikit perut. Pelbagai jenis cili ada kat sini. Yang paling interaktif orang tengok cili kan. Tapi saya tengok ni tahu. Menarik. Tak tahu kenapa. Dia macam something baru. Ini pokok anggur kot. Dia macam I rasa ni pokok anggur. dia masak baru dia. If I'm Dalam China made punya pasu ni, dia bagi dia besar sama rata, baru kita tanam. Nursery yang besar macam ni, 200 lebih. Yelah, dia mahal kan? Mahal ni. Ini antara the loved one. Hydrangea. Masuk kat dalam ni je semua. So, pokok cili tengok. Persepah. Ni pokok tin kan? Pokok tin. Pokok tin. Nanti touchdown naik lori. Tiga-tiga naik lori. Ingat. Bulan. Ramai. Tekun ni. Sekarang kita ada dekat pasar. Ni banyak tau dia jual cili, ikan bilis. Benda basic dia akan jual ialah beras pulut, beras bario macam ni. Macam tu pun ada beras bario. Ada rebus, pisang. Apa beza ni dengan ni? Warna je. Warna merah. Ini beras yang biasa tu lah bario punya.
Baru punya. Kita ada beras ni. Nampak? Ini dah siap packing. Yang hari tu kita pergi garam. Garam. Ini kita dah siap packing. Harga dia RM25. Kulit kayu manis. Basic dia ada beras. Beras Borneo ini kita kena beli satu. Barrio. Kita beli. Ini dah banyak dah. Baik kita beli warna yang pelik sikit. Dia sama. Ini kulit lembu. Betul? Oh. Kalau mau masak daging lembu ini. Itu apa? Kayu apa? Bakar lupa apa namanya. Oh. Black pepper. So sekarang kita ada dekat dengan depan museum tu. Kita dekat pasar dia. Kita orang dah beli 2 beras. Sekarang kita nak tengok souvenir. Kalau ada lah. Ni mungkin ada. Kita cuba tengok. Hello. Tunggu ni ada lagi. Ni RM5 je. Ni RM5 nak beli. Oh, dia ada gelang lah. Finally, kita dah sampai ke location yang terakhir sebelum kita balik ke airport. Pengalaman yang sangat best. Back to nature. Kita tak perlu nak stress-stress. Cuma yang paling tak okey rasa untuk memanjat lah. Tapi yang lain semua tu just nice. Kita nak hantar geng-geng lain tu ke airport. Kemudian kita balik ke bilik untuk kita pack barang. Kita pula pergi ke airport. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi sebelum kita close kita punya trip untuk hari ni. Bye. Okay, sekarang kita nak unboxing apa yang kita beli. So I beli first kali I beli ni beras Barrio. It's a must. It's a must. Saya beli 2 lah. Satu untuk family, satu untuk I punya stok. Harga dia RM17. Mungkin dalam 1 kilo kot. Lepas tu, as usual, fridge magnet. Ini mahal sikit. Untuk besar ni RM20. Tapi dia datang dengan pembuka mungkin beer macam tu. Tin botol. RM20. So I beli juga kedai sebelah ni. Ini kedai yang murah. Pergi kedai Ibu Tunggal nama dia. Ibu Tunggal tak tahulah dia tu janda ke Ibu Tunggal tak tahulah. So ni fridge magnet, satu ni RM5. So I grab 2. Dia tak nampak lah Barrio sangat. Cuma kita tahu signature dia. Dia nak tunjuk tak nak tunjuk. So total kita orang habis. Ini 35 2. Fridge magnet 1 20. Dengan ni 1. Jadi total 60 untuk pasar hari ni. Okay, untuk homestay ni kita sampai Sina Homestay. Dia dekat dengan Barrio. Nombor telefon dekat sini. Ya, ini first kali servis dia TikTok. Makanan dia sedap, Muslim friendly. Sebab yang masak semua Hajah sendiri. So dia punya bilik servis bagus. Dia memang welcoming kita punya ni. Jangan lupa ni. Wah, benda yang sama. Menu yang Hajah masak. Ni sedap. Ya Allah. Pajari nenas. Ya Allah. Nenas sini kan Hajah kan? Ya Allah. Ada bidin, Nak bawa balik daging. Boleh bawa balik ke? Boleh. Boleh ke? Kurang lagi sebut kan. Bawa je. Tapi sampai ke Miri je lah. Sebab kita orang check in kat Miri dulu, kat Pullman tu dulu. Oh. So boleh je makan selalu. Sebiji Oh, dia check in. Alhamdulillah, selepas 3 hari 2 malam kita bermalam dekat homestay ni. So sekarang dah pukul 1, estimate kita nak check out. To be honest, bukan aktiviti lah, satu percutian yang sangat macam gini, 5 star dari segi nature, dari segi welcoming dia, tour guide dia Mr. Roger. Lepas tu dari segi aktiviti dia biasa, tapi banyak kita boleh surrounding here yang kita boleh enjoy. Untuk yang mana tak tahu, Miri Barrio ni, you all kena datang. Buatlah aktiviti apa. Kalau tak buat aktiviti pun tak apa. Sebab dia banyak masa untuk kau lepak-lepak, santai-santai je. Okay, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dekat next trip. Untuk 3 hari 2 malam dekat Barrio, kita akan berakhir di sini. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe saya punya channel. Dah beli kita punya mikrofon, dah ada kita punya videographer. Kita dah improve banyak. Jangan lupa subscribe. Kita akan pergi ke next lagi kita punya travel, masak, hantaran. Dia macam supermarket. Bye semua.
Oh. Habis dah. Lawe dudu. Lawe dudu. Sekarang kita tengah prosesnya check in. Kita ada 2 luggage dan 1 bag. Sekarang pukul 1 suku. Macam dah start ramai sebab kita ada 2 flight yang delay. Akhirnya selepas 3 hari dekat Bario, kita akan pulang ke Lawe Dodo. Kita akan balik ke tempat kita sendiri. Sekarang pukul 1.30. Kita punya flight pukul 2.30. Kita check in semua. Nanti kita explore dekat dalam airport macam mana. Cuaca kat sini nampak macam cloudy sikit, tapi insyaAllah semoga dipermudahkan urusan. To be honest, satu pengalaman yang sangat best. Dari segi aktiviti dia so-so lah, sesuai untuk yang ini. Tapi dari segi experience sangat best. Terima kasih untuk homestay Hajah dan Haji Sina. Okay, untuk hampa yang mana yang datang ke Bario ni, insyaAllah ambil lah homestay dia sebab servis dia bagus, makanan dia sedap, provider welcoming. Kita rasa macam kat rumah. Tadi masa nak bergerak macam agak tersentuh lah, agak sedih sikit. Tapi waktu tu hidup masih diteruskan. So kita jumpa lagi pada trip yang akan datang. Yang mana belum subscribe dulu. Terima kasih untuk pengalaman yang sangat berharga ini. Dan kita akan jumpa lagi pada trip-trip yang akan datang. So kita balik dulu. Bye-bye. Balik 50 minutes to implement the Verbalica system and ensure passenger safety. All devices must be switched off for takeoff. Please ensure seatbelts are fastened so your luggage under your seat. Use safety precaution of passenger permitted enter aircraft at that. Thank you. Captain, kita tengah mengejar Captain Robert yang dekat rumah panjang tu. Yang kita pergi Nancy tu, ni adik dia, abang dia. Possibility. Tapi tak apalah, dia sibuk, apa tak nak kacau.